Test. Assalamualaikum guys, welcome to the Life of Pim with me, Pim. Hari ni kita nak sembang pasal Yamato cover story. And actually ni dah kali keempat aku reshoot. Disebabkan mukadimah dia saja, opening dia saja dah ambil masa dekat 10 minit. Kali kedua 8 minit, kali ketiga 7 minit. Sekarang aku nak cuba downkan dia lagi kepada bawah 5 minit untuk opening saja. Sebab apa? Sebelum kita nak start cerita pasal cover story Yamato ni, kita kena faham alhamdulillah, cover story tu apa? Okay, sebab aku rasa ni adalah konten pertama yang aku buat tentang cover story. Okay, fun fact aku share dulu dengan korang. Cover story ni bermula pada tahun 1998. Karakter pertama yang dapat cover story ni adalah karakter favourite orang ramai, iaitu Buggy. Sebanyak 30 chapter, and cover story ni adalah post arc kepada Orange Town. So itulah dia sebenarnya cover story. Cover story ni akan berlaku atau akan wujud selepas habisnya sesuatu arc tu. So that's why kita dapat cover story Yamato. Sebab Yamato punya sebab Wano punya arc dah habis. So sekarang kita dah masuk pertengahan above. Kemungkinan besar maybe around 10 ke 20 chapter kemudian kita akan dapat cover story untuk Egghead tu pula. Tapi jangan salah faham, bukan semua cover story akan berlaku untuk post arc. Ada cover story yang berlaku side story. Contohnya macam Ace punya cover story, dia bukan selepas dalam mana-mana arc ke apa benda berlaku. Dia memang side story, cerita dia saja. Dan bukan Ace seorang je yang ada side story. Kita ada juga karakter lain, contohnya macam Jinbei selepas Fishman arc kita dapat side story dia. Tapi side story dia tu side story dia je. Perjalanan dia daripada Fishman Island pergi, kita tengok macam mana dia ada related dengan Big Mom. Tapi dia bukan post arc untuk Fishman Island. Post arc untuk Fisherman Island adalah Karibo. Watak yang paling aku benci sekali, watak yang paling jijik. Nak bercakap pasal benda ni pun aku dah rasa geli nak muntah. So Karibo adalah karakter yang Oda pilih untuk post arc Fishman Island punya cover story. Yang paling menyakitkan hati, 46 chapter. 46 chapter bukan sikit guys. Oda bagi kepada Karibo untuk dia tengok perjalanan dia. Memang sakit hati, memang tak tahulah aku nak cakap apa. Tapi alhamdulillah bukanlah dia chapter yang paling lama, bukan dia lah cover story yang paling lama. Cover story yang paling lama adalah sebenarnya tentang world news, atau lebih tepat tajuk cover story ni adalah From the Deck of the World. Ini pada tahun 2011 sebanyak 48 chapter. Lebih 2 je lah nak bandingkan dengan Karibo. Kenapa cover story ni antara yang paling panjang adalah sebab dia cover time skip punya cerita, iaitu lepas 2 tahun apa yang berlaku. Antara yang paling famous cover story yang world news ni, yang paling famous adalah cover story yang Gaban jumpa Crocus tu. Itu sebab kita dah tahu itu Gaban lah kan. Sebelum kita tahu itu orang itu adalah Gaban, panjang teori dia kan. Macam-macam teori terhasil hanya daripada gambar ni saja tentang Crocus jumpa dengan Gaban. Ini daripada cover story time skip je lah. Tapi itu kalau kita nak cakap pasal cover story yang paling panjang. Tapi cover story yang paling famous, aku rasa sebulat suara akan setuju Enel lah. Enel punya Moon Expedition tu boleh katakan antara cover story yang sangat-sangat famous. 38 chapter. And itu pun bukan Skypiea punya post arc tau. Enel punya cerita ni memang side story dia. Post arc untuk Skypiea adalah actually cover story Gedatsu. Mesti korang macam, who the F is Gedatsu ni? Siapa pula Gedatsu ni? So Gedatsu ni adalah salah seorang ahli Enel lah dalam Skypiea punya. So dia lah yang jalan ke cover story tu. So itulah mukadimah untuk cover story, which is ambil masa 4 minit. Wow, okay, 4 minit. Now kita boleh sambung semula untuk bercerita tentang kata cover story Yamato. Let's go. Yamato cover story. Okay, dekat chapter 1057 kat sini kita dapat tengok lah penutup untuk Wano. Time ni lah Yamato decide untuk stay. Walaupun sebelum tu dia lah yang paling beria sekali nak cakap kat Wano. Cakap kat Luffy masa dekat Wano. Luffy bawa Luffy keluar, Luffy aku nak jadi Oden, Luffy aku nak keluar dah. Last dia decide untuk stay. Tapi walaupun time tu memang kita sedih, kita kecewa, marah, ramai lah fan memang kecoh waktu ni. Tapi aku orang yang dah move on. Sebab kita nak buat review kan, kita kena move on lah kan. So aku boleh faham kenapa dia nak stay. Sebab satu, dia nak tolong Momo. 2, dia nak jaga Wano. 3, sebabkan dia betul-betul nak ikut jejak Oden. Dia memang kena travel Wano dulu. Sebab korang jangan salah faham, Yamato memang tak pernah travel Wano. Dia duduk ataupun stuck, terkurung di dalam Onigashima ni sejak dia kecil sampai umur dia 28 tahun.
Sampai umur dia 28 tahun ni barulah dia jumpa Luffy, barulah Luffy dah tahu Wano sebagainya, bla bla bla, barulah dia dapat bebas, barulah dia dapat peluang nak travel untuk Wano. So make sense lah, boleh terima lah kan. And that's why lah aku rasa benda ni adil untuk dia nak stay dulu, untuk bagi dia jalan-jalan Wano, pusing-pusing Wano, cuti-cuti Wano, and then barulah kita tengok apa yang berlakunya. Sebab Luffy pun dah cakap dekat chapter tu, kalau dia nak jadi pirate, dia decide nak keluar belayar sebagainya, Luffy pun boleh pergi ambil dia kan, Luffy akan terima dia dan sebagainya. Okay, so itulah cerita dia yang kita nak tengok. Yamato ikut jejak Oden, travel Wano, bla bla bla, nanti perjalanan dia tetap akan bawa dia pergi ke lautan. Itulah apa yang berlaku kat Oden. So itu juga kenapa ramai orang looking forward for this chapter, termasuk aku. Sebab bila kita dapat tahu yang kita dapat cover story macam ni, ending dia tu yang kita nak fokus. Sebab kita tahu dalam perjalanan dia tu, kita tahu apa dia akan buat, kita dah boleh expect. Tapi ending dia tu yang kita nak. Tapi sebelum kita cerita pasal ending, kita cerita dulu pasal permulaan dia. So total untuk cover story Yamato ni adalah 44 chapter. So apa yang menarik, apa yang best. Okay, first thing first, kita kena faham yang misi dia dah tercapai. At least, okay, misi dia untuk cuti-cuti Wano, pusing-pusing Wano, memang dah tercapai. Okay, dia dah kata dah singgah setiap negeri, and bermacam-macam info yang kita dapat. Contohnya, masa dia start daripada Flower Capital, kita dapat tengok yang Neko dah jadi ketua Yakuza sama-sama dengan Atuk Hyogoro. Lepas tu dia pergi pula negeri Kibi, dia jumpa Denjiro, dan kita dapat tengok Denjiro dah jadi daimyo kat situ. Lepas tu dia pergi pula ke negeri Kuri, kita dapat tengok Inuarashi pula yang dah jadi daimyo Kuri. So kita dapat tengok lah setiap Akazaya ni, masing-masing dah jadi daimyo untuk setiap negeri kat dalam Wano. And masa dekat Kuri tu pun menarik juga, sebab Oden, kalau kita tengok history, Oden dia jumpa Inu masa kecil dekat Kuri lah. Kan? Bukan Inu je, dia jumpa Neko dan juga Kawamatsu. So untuk letak Neko, Kawamatsu ataupun Inu jadi salah seorang daimyo untuk Kuri tu agak menarik lah. Okay, lepas tu dia pergi pula ke Udon and jumpa Raizo. Raizo dah jadi daimyo untuk Udon. Dalam kita kat Udon tu kita ada drama kejap, di iklan kejap. Okay, masa ni dia jumpa Husu ni, aku ringkaskan lah. Dia jumpa Husu. Husu ni ada colik orang-orang Wano sebagainya. Lepas tu dia ada colik Alti dan juga Peshwan, kena seksa sebagainya. So Yamato datang selamatkan dorang and save the day lah kan. Yang kelakarnya one shot je. Husu ni yang tak tahu kenapa dah nak fokus kat dalam cover story dia. Husu ni memang daripada Wano punya perang lagi memang sampah gila. Ayat-ayat yang paling sesuainya, kalau dah sampah tu memang selamanya sampah lah. Kan? Dan akhirnya Ulti dan Peshwan juga kata jadi follower yang pertama lah untuk yang pertama. Aku agak kecewa lah sebab Ulti dengan Peshwan dia boleh kena tangkap dengan Husu. Sebab I mean like they are literally the same level as Tobiropo. So Tobiropo seorang berjaya tangkap lagi 2 Tobiropo. So aku agak kelakar jugalah. Tapi aku tak nak fokus sangat benda tu. At least kita faham kat sini yang Ulti dengan Peshwan dah jadi follower pertama Yamato. Agak menarik sebab diorang dua ni adalah anak angkat kepada Kaido, dan now diorang dah jadi follower kepada anak kandung Kaido. Oh, Yamato. Cover story. And tambahan lagi, benda ni menarik juga sebab dia ada similarity dengan Oden. Sebab Oden, 2 pengikut pertama dia adalah Kinemon dan juga Denjiro. So Yamato ni pun dalam masa dia pusing-pusing Wano, dia ada 2 pengikut juga, iaitu Ulti dengan Peshwan. So bagi aku at least benda tu menarik lah. Lepas tu akhirnya Yamato sampai dekat Hakumai, yang daimyo dia adalah Kawamatsu. Okay, settle. Dia sambung pula pergi ke Ringo. Ringo ni adalah negeri yang terakhir lepas dia pusing-pusing. Dan dekat Ringo ni daimyo dia adalah Kikurujo. Ini pun menarik sebab masa Oden first time jumpa Kiku dan juga Izo dekat Ringo lah. So tu letak Kiku jaga Ringo tu agak sesuai lah kat situ. Lepas tu kat Ringo dia pun ada info yang menarik lah, which is buatkan masa tu fan One Piece semua tak lena tidur. Memang kecoh. Sebabkan Moria dulu masa dia lawan Kaido, rupanya adalah sebab dia nak mempertahankan Ringo daripada Kaido tu kan. So dia ni digelarkan sebagai kata hero untuk Ringo ataupun hero untuk Wano, sebab rupanya dia ni adalah anak angkat kepada Kozuki, which is nama betul dia Kozuki Moria. Tapi Oda tak bagi detail sangat lah. Oda just bagi tahu yang itu dah dia Kozuki Moria. Tapi macam mana benda tu berlaku, macam mana Moria boleh sampai ke Wano, siapa yang ambil dia dan sebagainya, itu masih menjadi misteri. Sebab kalau kita tengok balik flashback Oda, Moria ni memang tak wujud pada flashback dia. So kita tak tahulah Moria ni ada kaitan ke tidak dengan Oden, dengan Sukiyaki ataupun dengan origin, dengan family
Kozuki yang kita kenal lah. Kan tak tahulah kalau dia berkait dengan Kozuki family yang lain dan sebagainya. So benda ni masih menjadi tanda tanya lah. Dan akhirnya kembali semulalah Yamato ke Flower Capital. Dia singgah kejap dekat Oden punya shrine. Dan dekat situ kita boleh nampak lah semua nama-nama hero-hero kemerdekaan Wano. So inilah dia info yang kita dapat daripada Yamato punya cuti-cuti Wano. Bagi aku jujurnya tak adalah info yang gila-gila sangat. Tak adalah info yang buat kita mind blown kan. Macam wah gila-gila kan. Kecuali Moria punya reveal je lah kan. Itu je lah satu kan. Yang lain bagi aku tak ada apa sangat. And that's why aku ada sedikit rasa kecewa. Itu yang kita nak bercerita tentang ending perjalanan dia. Dalam pertengahan perjalanan ni, yes, kita semua dapat info-info yang menarik. Tapi itulah just satu info yang menarik. Tapi tak ada satu info yang bagi aku crucial. Okay, sebab apa? Oh, Yamato. Cover story. Allahu Akbar jatuh. Wano ni kalau korang ingat, dia punya ending sangat-sangat controversial. Okay, sebab banyak benda yang best ataupun banyak benda yang kita belum dapat jawapan daripada arc Wano ni. Aku ada banyak gila contoh tapi aku nak tekankan dekat satu benda, iaitu original Wano. Yang ni yang kata yang dah tenggelam dekat dasar laut. Tak adalah tenggelam dekat dasar laut. Yang dah tenggelam disebabkan air. Yang geramnya benda ni dah ditis. Ataupun kata lain, yang cover story memang start dengan benda tu. Cover story Yamato ni sebenarnya start dengan Onigashima yang dah tenggelam jauh ke bawah area original Wano. So itu adalah satu permulaan ataupun opening yang sangat-sangat menarik bagi aku. Sebab aku nak tahu benda tu. Aku nak tahu sangat apa sebenarnya yang berlaku dekat original Wano. Itu yang bila kita tak dapat benda tu, aku kecewa. Aku tak boleh nafikan aku kecewa. Kalau cover story dia ni ada cerita at least sedikit tentang Onigashima punya story ke kan, atau satu benda yang berkaitan dengan original Wano tu lah, bagi aku tu benda lagi best. Sebab aku nak sangat tahu tentang Onigashima punya history dan juga original Wano. Contohnya macam, yelah aku nak tahu macam mana diorang buat dinding untuk tutup original Wano tu kan. And then contohnya antara benda history Wano yang menarik lah, poneglyph kan. Apa sebenarnya cerita poneglyph kan? Apa sebenarnya konten kat dalam poneglyph yang kat bawah, yang tersorok kat bawah Wano tu kan? Apa isi kandungan dia kan? Dapat sikit pun jadilah kan. Sebab yalah poneglyph tu dibuat oleh Kozuki kan. Tak ada langsung sentuh kat dalam cover story kan. Bagi aku macam nak pusing-pusing Wano ini lah. Dia mungkin Yamato pusing sampai ke bawah tu kan. Sugiyaki tunjuk kat dia. So mungkin ada cerita-cerita sikit. Itu benda menarik. And bawah tu lagi pula ada Pluton. Pluton pun dapat tengok sikit ke, dapat tengok lokasi dia pun jadilah. Tapi itu pun tak ada. Satu hint pun tak ada. So itulah sebenarnya pusing-pusing ataupun cuti-cuti Wano yang kita nak. Yang aku nak lah, to be honest. Mings, apa sebenarnya kaitan diorang dengan Wano? Macam mana diorang boleh jadi geng dengan Wano sejak 800 tahun dulu kan? Buah Smile, apa jadi dengan Buah Smile? Memang tak ada cure ke? Selama Yamato pusing-pusing Wano, tak ada langsung jumpa masalah dengan orang yang ada Buah Smile ke? Lepas tu apa jadi dengan Tobiropo? Apa jadi dengan diorang? Kenapa macam, okay, kita dah tahu Drake, kita dah nampak Drake, kita sekarang pun Oda dah selit dalam cover story ni Who's Who, Page 1, Ulti. So apa cerita dengan Blade Maria dengan Sasaki kan? Tobiropo tak lengkap kan? Apa cerita pula dengan Sasaki, Baki, Beast Pirate yang lain, Jack, Queen, race yang dah pupus tu, King, apa cerita dengan dia? Apa pula cerita dengan Numbers, makhluk-makhluk yang Kaido selamatkan daripada Punk Hazard? Apa cerita Sukiyaki? Dia turun ke tak ilmu poneglyph kat Momo Hiyori? Kenapa kita langsung tak dapat tengok cerita pasal Sukiyaki, sedangkan di antara karakter sangat-sangat penting? Paling penting sekali lah yang semua orang nak tahu, what happened to Big Mom and Kaido? Apa cerita diorang? Betul-betul mati ke benda kan? Aku to be honest, aku boleh drop lagi 20 soalan pasal Wano ni yang belum terjawab, atau pasal Wano ni yang bagi aku lagi penting, yang sangat-sangat menarik. Macam mana nak explain? Aku okay je dapat tengok Yamato travel, dapat tengok semua Oden punya Red Skirt ni kan, yang dah jadi Damyok sebagainya, best. Tapi aku rasa banyak lagi benda penting lain. Aku minat gila dengan Oden, aku minat gila dengan Red Skirt. But macam aku cakap, info tu menarik tapi dia tak penting. Oh, Yamato. Cover story. Banyak lagi benda penting yang aku tahu memang takkan dapat dalam masa terdekat ni. Sebab mungkin korang akan cakap lah, tak apalah, mungkin kita tunggu je lah Pi. Mungkin dalam manga, dalam cerita tu nanti dia akan cerita instead, apa maksudnya reveal dalam chapter lah, daripada diorang reveal dekat cover story, baik diorang review kat chapter. I mean like, that's the problem. Manga kita sekarang ni tak ada masa untuk go back balik ke Wano nak tahu segala soalan yang ada tadi. No. Sebab itulah cover story tu penting. Cover story is canon. It is part of the story. Ini je cerita, ni je peluang yang ada
untuk cover situasi kat tempat lain. Sama lah macam masa kita dekat 8 Hit sebelum ni, kita dapat cerita pasal apa yang berlaku dekat Whole Cake Island. And cerita pasal Whole Cake Island tu best. Kita dapat tengok macam mana Jerma survive Whole Cake Island. Kita dapat tengok macam mana Aokiji pecah masuk Whole Cake Island. Kita dapat tengok macam mana dia culik puding. Kita dapat tengok flashback the mad scientist. Kita dapat tengok the formation, ending dia, the formation of Neomed. Itu info yang best, info menarik yang memang akan ada bagi satu impak besar kat dalam jalan cerita. Wano ni negara yang penuh dengan sejarah, penuh dengan misteri. Banyak lagi info penting yang bagi aku. Sayang Oda tak guna peluang ni untuk cerita pada kita. Macam aku cakap, boleh je macam sambil dia pusing-pusing Wano tu, pergilah kat tempat-tempat yang penting. And yang paling sedihnya, ending cover story Yamato ni memang tak ada apa yang akulah looking forward in future. Tak ada apa yang exciting. Dia just habis macam tu je. Macam at least macam Jerma tadi kan, macam Jerma Whole Cake Island punya cover story, at least Jerma punya story ending the best. Josh bergabung dengan Caesar and Chipton Yomax. Tapi Yamato ending dia just sambung jalan-jalan kat pasar malam makan Yong Tau Fu. So apa yang kau nak expect next? Kau akan benda tu just buatkan kau rasa macam, so dia nak berapa lama lagi nak stay kat Wano, bila nak keluar Wano, like tak ada impact, kau tahu. Dia just habis macam tu je. So aku sedih lah. Macam bagi aku lah, ni pendapat aku lah kan, personal. Bagi aku dah patut buat ending dia macam Yamato buat pirate sendiri kan. Yamato decide untuk buat pirate sendiri atau ambil alih Beast Pirate, the new generation of Beast Pirate. Bagi aku itu baru best. Benda tu lah baru buatkan kita macam looking forward kan, buat kita hype, kita excited kan. But no, Yamato pergi pasar malam. Tu je ending dia. We can have a much better, macam-macam cara ending yang ada, tapi Oda decide untuk ending dia dekat pasar malam. So itu pendapat aku. Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Thank you guys for watching. See you guys on next video. Assalamualaikum. Free Palestine.